Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya akan berkongsi kepada anda. Saya rasa patut berkongsi kepada anda cara nak buat duit di Facebook menggunakan produk fizikal, sebab pada saya teknik ni sangat menguntungkan dan sangat rugi kalau anda tak buat. Okey. Dan benda ni pun lagi senang daripada Clickbank ke AdSense. Okay, anda tak perlu nak buat artikel, tak perlu nak buat blog, tak perlu nak upload video apa semua. Anda hanya perlu ada produk, produk yang boleh dijual di Facebook. Kemudian anda perlu hasilkan fanpage Facebook anda, fanpage produk anda. Kemudian anda buat post dekat fanpage anda, update status lah, macam anda update status kat Facebook anda. Cuma kalau fanpage ni kita update dalam bentuk iklan. Saya harap anda jelas. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian anda hanya promosikan post fanpage guna Facebook Ads. Sebab berdasarkan kajian saya, kalau anda promosikan anda punya post fanpage anda tu, iklan anda akan lebih cepat approve dan mungkin lebih murah lah. Itu yang saya nampak. Kemudian anda hanya perlu test iklan sebanyak mungkin untuk keuntungan anda. Kalau iklan tu tak bagus, just anda boleh delete, ataupun sebelum anda delete, anda perlulah semak dia punya iklan macam mana. Mungkin dari segi ayat iklan anda, ataupun anda punya mungkin anda punya budget, anda punya cost per click anda rendah. Anda hanya perlu anda tinggikan cost per click tu, mungkin iklan tu akan berjalan. Itulah gunanya kita testing. Kemudian langkah 6, anda hanya perlu ulang step-step yang sebelum ni yang dah berkesan, yang dah menjana keuntungan. Anda hanya perlu ulang untuk keuntungan yang berganda. Katakan satu iklan tu anda dah run, lepas tu anda dapat jualan katakan 200 klik. Yang klik iklan tu ada 5 jualan. So daripada 5 jualan tu, keuntungan anda berapa? Dan anda hanya perlu ulang lagi iklan yang sama, letak bajet yang sama, macam itulah lebih kurang. Ikut kreativiti masing-masing untuk dapatkan keuntungan ni, sebab lain orang lain cara, asalkan masyuk. Saya tunjukkan saya punya ni contoh satu fanpage yang saya buat. Ni saya promosikan Al-Quran Digital. Sebelum tu yang ni saya nak cerita sikit berkenaan produk. Anda sebelum kita pergi ke fanpage, kita akan cerita pasal produk lah. Untuk produk, anda boleh pilih untuk ada produk sendiri ataupun produk sendiri atau perkhidmatan dropship. Saya dah buat dua-dua. Saya rasa ramai dah tahu apa ni dropship. Saya dah buat dua-dua. Produk sendiri ni saya dah simpan barang kat rumah kan. Dapat order, saya bungkus. Saya gunakan kertas yang warna coklat tu. Saya bungkus. Kemudian saya hantar ke pejabat pos. Saya nak kena ambil nombor giliran. Saya nak tunggu nombor giliran kan. Hampir setengah jam. Setengah jam tu mungkin bagi orang lain sekejap, tapi saya rasa macam tak berbaloi tunggu sampai setengah jam untuk hantar produk. Saya ada banyak lagi kerja nak buat. Melainkan kalau anda seorang yang tak sibuk, anda ada banyak masa lapang, boleh sesuai lah untuk produk sendiri ni. Kalau anda seorang yang sibuk, mungkin anda sibuk dengan kerja-kerja anda, anda ada bisnes lain nak urus, anda ada job-job lain, produk sendiri tak berapa sesuai. Kalau suri rumah tu sesuai kot kan. Tapi kalau yang ada anak sampai 5-6 orang tu, tak tahulah macam mana kan. Nanti nak bungkus barang pun, diorang sepak-sepak ke apa kan. Kita nak balut-balut pun, ada seorang tu main selotip ke, ada seorang tu koyakkan kertas, habis. Semua benda tak jalan, lagi stres jadi. So macam saya lebih suka perkhidmatan dropship. Ramai dah tahu dropship ni senang. Anda hanya perlu ambil order daripada customer, kemudian order anda tu anda hanya perlu hantar ke pihak dropship, dan diorang akan hantarkan sekali lah. Diorang akan bungkus, diorang akan hantarkan sekali, dan diorang akan bagi kita kod tracking tu untuk
diberikan kepada pelanggan kita. Okay, diorang akan bagi kita code tracking, kita SMS balik code tracking tu ke pelanggan, dan pelanggan boleh menyemak lah di mana produk tu berada semasa penghantaran. Okay, saya rasa jelas di sini. Kalau anda ada pertanyaan, anda boleh komen di bawah blog saya ni. Okey, kedua, anda perlu buat fanpage untuk produk. Okey, sebelum tu mesti ada yang tanya kan, produk apa yang yang sangat laris dijual di Facebook, di internet ni. Pada pendapat saya, semua produk sesuai, semua produk boleh. Sebab saya dah tengok banyak fanpage yang jual produk kesihatan, peralatan sukan, pasal penjimat minyak kereta, produk JC, Al-Quran digital, macam-macam lah. Contohnya macam sekarang saya ni fanpage saya ni pasal Al-Quran digital. Saya dropship je dengan Bro Ali Hanafiah. Kebetulan dia ada buat dia buat cabaran. Saya pun try jual. Kalau dapat lah, kalau tak dapat tak apa. Tapi sambil-sambil tu saya buat testing jugalah untuk produk ni. Orang kata produk ni sangat laris, sangat senang untuk dijual. Jadi saya cuba buat satu fanpage yang menjual produk Al-Quran digital ni. Okey, anda boleh lihat di sini saya buat satu fanpage, kemudian saya masukkan gambar di cover ni, atas ni. Kemudian saya buat satu album kat sini, photos. Di sini saya buat satu album yang ada 8 gambar di sini dan semuanya berkenaan dengan Al-Quran digital. Okey, saya letak harga di sini, saya letak dia punya dia punya kelebihan, dia punya jaminan 1 tahun. Okey, cara ni penting, cara tempahan ni pun anda perlu tunjuk dengan jelas kat sini cara nak tempahan. Satu, saya letak bank in ke salah satu akaun saya di sini. Lepas diorang bank in, mereka perlu SMS nama dan alamat penuh ke nombor telefon saya. Dan langkah yang seterusnya ialah anda perlu buat post fanpage. Okey, post fanpage ni macam anda punya status biasa je, cuma dalam bentuk iklan. Okey, lihat di sini saya letak iklan di sini. Sesuai digunakan di mana saja, hanya RM280 penghantaran percuma. Klik sekarang untuk beli. Okey, saya letak update macam ni. Cara tempahan ke SMS, cara tempahan bank in, lepas tu SMS ke nombor saya, nombor telefon saya. Okey, jangan pula call saya tanya pasal ni kalau saya terima call, hanya berkenaan pasal produk je. Okey, benda lain saya tak terima. Okey, di sini kemudian kita buat iklan menggunakan post yang saya dah letak dekat tadi, yang saya tunjuk tadi. Okey, ini adalah contoh iklan yang saya buat. Okey, anda lihat di sini, promosi hingga 30 Mei lancar Al-Quran digital. Di sini yang ni adalah saya punya post yang saya tunjuk sebentar tadi. Sesuai digunakan di mana saja, hanya RM280 penghantaran percuma. Klik sekarang untuk beli. So iklan ni dah run semalam dan ni adalah 17 klik, lepas tu 8 orang yang like. Okey, kalau lihat di sini performance iklan ni memang tak bagus lah. Okey, memang tak bagus. Sepatutnya boleh dapat tinggi lagi. Dia punya klik, dia punya CPC ni patut boleh dapat rendah, dan dia punya CTR ni boleh naik lagi. Dia punya klik sepatutnya boleh naik lagi dengan rendah. Tapi saya punya iklan kena kos yang saya kena ialah 6 sen. Saya rasa ini agak tinggi dan klik pun kurang, reach pun kurang. Jadi di sini saya perlu, apa yang saya perlu buat ialah saya perlu edit. Okey, edit iklan ni mungkin dari segi umur ataupun iklan ni sendiri yang tak berapa sesuai. Sebab itulah saya galakkan supaya anda test iklan sebanyak mungkin. Okey, kalau anda banyak testing, anda boleh nampaklah mana satu iklan yang
sesuai, mana satu iklan yang tak sesuai. Saya ada iklan yang boleh dapat sampai 1 sen. Okey, 2 sen pun ada. Dan klik pun banyak. Pembeli pun banyak. Tapi saya tak nak tunjuklah kat sini. Nanti anda tiru. Okey. Kemudian saya rasa dah saya tunjuk semua. Anda hanya perlu ikut apa yang saya tunjukkan sebentar tadi. Mungkin dari segi teknikal yang anda kurang faham. Okey, nak buat iklan kan. Okey, create iklan kat sini. Kalau anda tak tahu nak sampai ke halaman ini, anda hanya perlu type di facebook.com/ads. Okey, facebook.com/ads. Lepas tu anda tekan pada butang create ad di bahagian atas, create. Di sini anda bolehlah masukkan destination. Anda klik pada destination ni, halakan ke fanpage anda. Kemudian contohnya macam ni. Okey. Lihat di sini, saya letakkan post saya di sini, post page, post selection. Lihat dia akan letakkan macam ni lah preview iklan kita. Kalau saya letak new add message ni tak boleh. Dia kena letak add from a page post di sini. Okey, kalau macam ni lebih cepat lah iklan anda approve. Saya dah buat banyak kali dah, memang lagi cepat approve berbanding dengan anda letak new add message ni atau external URL. Okey. Itu saja. Okey, yang ni demografik ni, letak umur berapa kan, anda target lelaki ke atau perempuan yang dah kahwin ke yang belum kahwin, anda boleh set lah di sini. Okey. Anda punya di sini anda boleh masukkanlah anda punya bid, anda punya cost per click, berapa yang anda sanggup bayar untuk setiap klik. Cuma untuk sebelum anda iklan ini anda jalan, better anda ikut suggestion bid yang Facebook bagilah, supaya cepat approve. Kalau lepas bila dah approve, nanti kalau ada nak turunkan, tak kisah, kita boleh turunkan cost per click ni. Asalkan klik dapat, daripada tak dapat langsung kan. Apa lagi? Okey, itu saja. Kalau untuk lebih pertanyaan, anda hanya perlu komen di bawah, dan InsyaAllah saya akan buat lagi post pasal Facebook ni. Saya nak anda buat Facebook, meniaga di Facebook ni. Okey, ada lagi perkhidmatan dropship ni. Lupa pula tadi kan. Untuk dapatkan perkhidmatan dropship ni, anda boleh terus pergi ke cari je mana-mana fanpage. Okay, anda boleh hubungi diorang, sama ada tanya mereka ada tak mereka buat perkhidmatan dropship. Okey, kalau diorang tak reply ke apa, anda boleh pergi ke mana-mana grup IM di sini. Okey, contohnya kedai kopi IM ni. Anda boleh letaklah di sini, tanya siapa ada buat dropship untuk Al-Quran Digital katakan. Diorang akan reply, diorang akan bagi tahu. Kalau fanpage tu, anda pun boleh hubungi fanpage yang jual benda yang anda nak jual. Tapi kalau diorang pun buat dropship, okey, kalau mereka pun buat dropship, anda minta dropship dengan mereka, diorang akan kenakan harga yang mahal kan. Katakan saya buat dropship Al-Quran Digital kan. Katakan saya ambil produk, saya jual Al-Quran Digital tu menggunakan dropship, dan ada orang tanya saya, saya ada buat dropship tak? Jadi saya hanya perlu bagi tahu saya ada jual harga ejen. Kalau nak, saya bagi harga sekian-sekian, dan diorang akan bayar saya. Padahal saya bayar dropship lagi murah. Jadi di situ keuntungan anda lebih sedikit. Keuntungan anda sangat sedikit. Jadi better cari mereka yang benar-benar buat dropship. Okey, bukan mereka yang jadi orang tengah. So caranya adalah seperti ini. Anda boleh tanya dekat kedai kopi IM ni.
Anda boleh tanya mana-mana, mereka akan reply secepat mungkin. Saya suka grup kedai kopi ni. Semua member kat sini tak kedekut ilmu. Kemudian anda ucaplah terima kasih ke apa. So apa lagi? Okey, tak ada apa-apa lagi saya nak kongsi di sini. Anda hanya perlu komen di bawah blog ni. Okey, komen menggunakan ruang di komen di bawah. Tanyalah apa-apa yang anda tak faham, anda nak saya buat video lagi pun boleh. Okey, assalamualaikum. All the best.